Tuan-tuan, ini adalah proses kita nak collect item. Okay, staff akan explain setiap item tersebut. Okay, apa yang kita keluar lah. So kita kena check nombor siri. Okay, check nombor siri semua. Okay, bila dah betul semua, kita tanda tangan kat situ. So adik ni, okay, anak muda ni umur dalam 20-an je tuan-tuan. Siapa kata anak muda tak boleh simpan emas? Okay, so dia ada setengah dinar, okay, dia ada 5 gram, 5 dinar dan juga 50 gram, okay, 50 gram. So tuan-puan, kalau tuan-puan ada wang tunai yang tidak digunakan dalam tempoh 2 tahun ini, saya sarankan tuan-puan untuk alihkan sebahagian tuan-puan punya simpanan tersebut kepada gram-gram emas, okay? Sebab itu lebih berbaloi dan memberikan keuntungan yang lebih tinggi, lebih tinggi berbanding kita simpan dalam tunai. Jangan dialihkan ke semuanya, alihkan sebahagian. Macam adik ni, dia alihkan duit yang ada dalam ASW, kalau saya tak silap. Okay, ASB still ada, keep on going macam biasa. So ASW dialihkan kepada gram-gram emas. Okay, right. So nanti saya akan tunjukkan, reviewkan satu persatu item-item yang beliau keluarkan.